suasana tahan bertingkat, tempat berehat si burung nuri. Penat lelah membawa berkat, hari yang dinanti sudah pun mari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya, Kasih Azwar Safrina, melaporkan daripada TV PSS kita pada hari ini, yang bertarikh 31 Mac 2026. Hari ini, hari yang merupakan hari yang sangat bersejarah bagi abang-abang dan akak-akak kita. Lepasan SPM 2025 kerana keputusan yang ditunggu-tunggu akhirnya diumumkan. Jom kita interview. Agak gembira lah sebab sebelum ni tak pernah dapat pun result macam tu. Speechless sebab memang tak expect langsung. So kita mengharapkan kita of course lah mengharapkan straight A, tapi masa mula-mula tu memang rasa macam okay, janji dapat masuk uni, janji grade yang boleh masuk, tapi bila dapat straight A macam ya Allah, rezeki, and sangat bersyukur lah dapat rezeki sebesar ni. Biasa-biasa tapi bersyukur jugalah dapat result yang bagi saya agak baik. Harap tu ada, mesti ada, semua nak straight A. Tapi memang tak pernah terfikir kau macam aku boleh, I boleh dapat straight A, I mesti dapat straight A. Tak, memang masa jawab SPM tu memang rasa macam okey lah, boleh lah maybe 5A, 6A. Tapi macam 9A. Allah, saya menangis sampai comot sini sebab terkejut sangat. Tapi alhamdulillah lah, sebab usaha bukan daripada saya, ada usaha daripada pihak sekolah, ibu bapa especially, and Saya nak sambung belajar je lah. Belajar yang mana saya nak belajar. Tu je. Terima kasih. Perancangan saya memang final tapi Perancangan lepas ni untuk sambung dekat diploma, and then memang dream university sebenarnya UiTM, so harap-harap saya dapat UiTM lah. Itulah perancangannya. Okay, terima kasih. Yes. Saya dulu selaku guru TV PSS rasa bangga lah. Okay, good job Alia. Terima kasih, Cikgu. Semoga terus cemerlang sampai bila-bila. Terima kasih. Ikut contoh. Tanya kepada abang-abang dan akak-akak yang telah mengambil result SPM pada tahun 2025. Diharapkan mereka berjaya di masa hadapan. Sekian daripada saya, Kasih Azwar Safrina dari TV PSS. Putih pun mulai berwarna.